Seterusnya kata penulis, hadis di atas menjelaskan bahawa andainya seorang itu datang menghadap Allah Ta'ala dengan dosa-dosa sepenuh bumi, tetapi dalam masa yang sama dimati di atas tauhid. Semoga Allah menggolongkan kita semua dalam kalangan mereka yang mati di atas tauhid. Cuma kita kata, ya, kita mengharapkan itu semestinya supaya mati di atas tauhid, tapi dalam masa yang sama penting juga untuk kita kenal pasti lawan tauhid itu, iaitu syirik-syirik. Sebab apa jaminan bahawa kita akan selamat daripada syirik sekiranya kita tak tahu apa tu syirik, kan? Sekiranya kita keliru, barangkali kita andaikan bahawa syirik itu ialah mengandaikan ada pencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain daripada Allah, atau syirik itu mengandaikan bahawa Allah itu bukan satu-satunya berkuasa dan seumpamanya. Jadi orang yang ada pemikiran yang tempang seperti itu, apa jaminan bahawa dia akan terselamat daripada syirik ketika mana dia tidak tahu dia perincian jenis-jenis syirik itu. Baik.